Apa Ed ni? Ed lah, yang kedai kandar tu pakai kasut mata tu. Oh, Ed. Yang gatal-gatal tu. Ai, masuk-masuk Ed kena. Sophie, kalau saya nak sponsor you and Syami untuk review pergi Pulau Mersing, nak tak? Pulau Mersing tu kat mana? Stop repost tak ada lah. Kau punya video ke kau punya apa benda tak keluar kat notification aku. Keluar dekat explore aku. Terdetik je nak stop. Mersing kat mana weh? Pulau Mersing kat mana? Korang Pulau Mersing kat mana? Pulau Mersing kat mana? Johor. Sorry lah, tak tahu. So kalau kita tak bertanya, silap jalan. So better tanya kan. Kau sibuk lah Ed. Aku tak tanya kau pun. Oh Johor. Ya Pia. Nanti I PM you. You PM I kat mana? BCBM. Tengok guys, dia suruh marah saya. Memang aku marah kau sebab kau gatal. Lepas tu repost Layan Trisha lah, perempuan Endon lah, macam-macam lah kau. Kau sebagai bukan boyfriend aku. Kalau kau boyfriend aku Ed, mati kau. Share Blackpink. Tu kan artis. Alah, masanya artis main joget-joget. Share. Joget-joget. Share menari macam ni tak nak pula kau repost. Kenapa? Kenapa dah yang Trisha semua, Iman Troy menari semua kau repost? Sebab diorang dah menari ni. Sebab diorang tak. Wah. Oi Shopee. Adik aku ada repost. Aku tak nampak. Aku tengok belah atas je. Nampak tak? Aku tak stok kau pun. Aku tak stok lebih. Aku stok suara. Aku ingat nanti malam tu kan aku nak pakai biasa-biasa je makeup. Apa tu? Pakai tebal-tebal pergi tu nampak macam orang panggil apa tu? Macam orang gila. Tu lah. Ed, kau ada malam ni Ed? Kau jangan cakap pergi mana tu Ed. Aku just tanya je malam ni kau ada ke? Mas mana? Ada okey. Mas dia pergi shoot dengan Aslah. Baru je keluar tadi dia pergi shoot dengan Aslah. Halo Sophie, hai sayangku. Halo. Aku cakap sayangku, aku tak tahu kau perempuan ke lelaki. Tapi kalau kau perempuan, hai sayangku. Kalau kau lelaki, hai abang. Apa kata yang buat konten panggil Syami abang? Abang, Tak, sebab dia kan tua daripada kita kan. Dia panggil abang. Lepas tu panggil kanda abang. Geli. Sebab kadang abang ni ada orang panggil dekat suami. Tapi boleh je jadi abang sebagai dia orang tua daripada kita kan. Abang. Bapak gelis ya. Dah boleh kerja dah. Daripada aku bapa tadi balik dah. Aku rasa aku ship dengan siapa-siapa pun aku ni macam abang adik je. Nampak vibe abang adik. Tak, mungkin sebab kau jenis yang teruti. Biasa membuatkan Wow, it's a train. Koya. Tak sempat nak screenshot. Thank you Koya, thank you. Semoga dimurahkan rezeki melimpah ruah lagi. Apa? Hai Sophie, hai Jeff. Apa? Boy. Apa? Tak, aku kan kalau ship dengan siapa pun nampak macam abang adik. Tak, sebab kau jenis menurut. Sebab kau jenis menurut. Macam tu. That's why kau nampak macam abang adik. Macam ni Sophie, terima kasih. Panggil pakcik tak kena. Aku rasa kalau kita orang panggil diorang pakcik, diorang tak hiraukan kita orang pun. Pakcik. Diorang ni susah nak buat dengan diorang. Kita rasa kan kalau kita nak buat dengan diorang pun, kita kena yang out of the box. Faham tak idea tu? Weh. Wah, thank you. Thank you. Memang idea tu kena out of the box supaya diorang tak expect benda tu.
Ya, sebab diorang dah ada pengalaman dalam ni kan dah lama kan. So kalau kita orang ambil idea yang sama, diorang dapat tangkap nanti. Faham tak korang? Korang faham tak? So kita memang kena buat lain yang tak pernah lagi ada orang buat. Lepas tu kita orang cabar diorang kat situ, barulah diorang macam percaya kita orang buat tu kan.